Bang, aku tak puas hati lah. Tak puas hati apa? Aku tak puas hati lah dengan bab ini. Sebab buat ini, dia tak bagus lah, tak tahan lama lah. Tak tahan lama. Ha. Oh, sebab tu lah kau pakai yang warna macam ni, halogen. Sekarang sama. ni kita dah Sebiji. sekarang kita dah tukar dah yang baru. Yang itu ini LED. LED. Nampak? Terang kan? Dengan kabarnya, LED, dia cepat panas tau. Cepat panas. Ha, Jangan betul. risau. Tak boleh cabut. Dekat bawah ni dia ada kipas. Jangan risau. Sorok kat dalam. itu dia Oh, nampak. ini itu kipas kipas dia. Ya, betul. Faham. Tadi abang cakap, lampu ni, dia terang kan? Tapi kalau terang tu, nanti kan silakan orang macam mana pula? Itu yang pentingnya beli Osram ni. Sebabnya Osram dia dah R&D dah. Bagi terang tu, dia tak silaukan mata. Punya lampu tu, dia perfect. Dia bagi betul-betul tajam dekat bahagian mana yang dia nak suluh. Macam tu. Jadi kiranya ni lebih bagus lah. Betul. Bang, aku tak puas hati lah. Tak puas hati apa lagi? Aku tak puas hati dengan wiper dekat kereta aku ni. Kenapa dengan wiper kau? Dia macam berbunyi lah. Apabila aku gosok tu, dia berbunyi. Mesti bunyi kan. Itu sebab kau pakai wiper, kau beli wiper yang tak apa-apa. Patutnya kau beli yang ni Osram ni. Dia design dia clean, cantik. Bila pakai dekat kereta tu, lagi nampak macam kereta kau tu daripada kancil tu jadi supercar. Kejap bang. Macam mana abang tahu kereta aku kecil? Tengok muka kau pun dah tulis kancil dah. Yang ini dia lebih tahan disebabkan dia ada nano graphite punya coating. Ini mak. Bang, aku tak puas hati lah. Yang ni kau tak puas hati dengan aku? Aku tak puas hati. Sebab bunyi horn ni terlalu kuat dan terlalu sedap. Kenapa Kenapa tak sama dengan kereta horn aku Okey, kalau kau nak tahu Osram ni dia dah cipta horn ni lebih kurang pakai yang dekat kereta-kereta Europe. Kereta-kereta Euro. Ya, kereta kau tu pakai horn lebih kurang macam kereta-kereta BMW. Baru cun, baru style. Nanti bila kau horn kereta, orang kereta tengok, "Mai, kancil bunyi horn macam ni." Kalau kau nak beli ataupun yang lain nak beli semua benda yang tadi kita cakap tu kan, yang ada masalah-masalah yang mustahak tu, kau pergi je dekat Rimbunan Kuasa tu. Semua ada jual produk-produk Osram. Okey, cuy ada problem lagi tak? Okey. Ada problem dengan aku tak? Ketuk kau je.